Okey, sekarang ni aku nak tunjuk cara pasang pula. Tadi cara buka, cara pasang pula. Okey, mula sekali masukkan kat sini dulu. Bearing dia ni masuk dalam ni lurah ni. Tapi ingat dia punya gasket gasket dia. Masukkan dulu. Lepas tu masukkan kat sini. Okey. Nampak? Dah masuk Okey. Lepas tu kita masukkan yang ni pula. Atas dia. Atas dia okey. Okey, sekarang ni pasang dekat sini pula. Pastikan lubang ni kena dengan lubang dia. Ya. Stop. Sekarang ni pastikan lubang ni masuk dengan lubang dia. Lubang yang dua masuk lubang dua. Okey. Okey, dah masuk macam ni. Kita masukkan kat sini pula. Masukkan kat sini. Okey, start Okey. Kita dah buat macam ni. Kereta yang besar ni kita masukkan tempat yang satu ni. Okey. Satu. Sini satu lagi. Okey, kita kemaskan dulu Masukkan macam ni. Okey, stop Okey, cover yang ni kita masukkan bawah ni. Lubang ni Lubang ni pergi ke sini. Okey. Masuk. Okey, Okey, skru yang besar ni pula kita masukkan dekat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Stop. Okey, sekarang ni siap ni kita masukkan yang barang ni pula. Masukkan dekat sini Okey, betul tu masukkan skru dia. Okey, stop. Okey, siap masuk ni, kita masuk yang ni pula, batang dia ni. Masuk ni, okey. Okey, sekarang ni dah masuk batang ni, tapi ingat dia punya safety dia. Backing wire safety dia masukkan balik tempat asal. Okey. Dah siapkan masuk safety. Kita masuk batang ni, pastikan switch ni kena. Ada orang pasang tak kena. Bila tak kena, motor tak nak pusing juga. Ni penting ni Okey, safety ni dah pasang. Lepas tu kita pasang wire dia ni. Okey, wire ni satu tip lah. Kalau kita takut kita lupa, kita ambil gambar sebelum kita buka. Okey, settle. Okay, sekarang kita pasang balik cover atas dia ni. Dengan cover ni. Okey, pasang balik semua. Okey, kita dah boleh pasang dia punya bilah semua. Lepas tu boleh guna lah. Okey, kalau kita takut kita lupa, kita ambil gambar je. Okey, ni senang untuk yang mana suka DIY lah. Okey, kalau ada apa masalah boleh komen kat bawah. Okey, thank you.